Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi dengan sempurna dan keluar awal pagi serta dia duduk hampir dengan imam dan dia mendengar khutbah dengan penuh tumpuan serta tidak bercakap apa-apa, maka dia mendapat ganjaran bagi setiap langkahnya ke masjid, pahala bertahajud dan berpuasa selama setahun. Musnad Ahmad. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang mandi dengan sempurna dan keluar awal pagi serta dia duduk hampir dengan imam dan dia mendengar khutbah dengan penuh tumpuan serta tidak bercakap apa-apa, maka dia mendapat ganjaran bagi setiap langkahnya ke masjid, pahala bertahajud dan berpuasa selama setahun. Musnad Ahmad. Sayyidina Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu an berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumaat ialah penghulu segala hari dan hari yang lebih mulia di sisi Allah SWT pada hari raya Korban dan hari raya puasa. Pada hari itu berlaku 5 perkara. Pertama, Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Kedua, Allah SWT turunkan Nabi Adam AS ke bumi pada hari Jumaat. Ketiga, Allah SWT mewafatkan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Keempat, pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah SWT pasti menunaikan permintaan hambanya apabila dia meminta sesuatu pada waktu itu selagi dia tidak meminta perkara yang haram. Kelima, pada hari Jumaat juga akan berlaku kiamat. Semua malaikat yang hampir dengan Allah SWT, melangit, bumi, angin, bukit dan laut takut akan hari Jumaat kerana kiamat berlaku pada hari Jumaat. Ibnu Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, matahari tidak terbit dan terbenam pada mana-mana hari yang lebih afdal pada hari Jumaat. Yang hari Jumaat ialah hari yang paling afdal. Semua binatang yang melata takut ke hari Jumaat, takut kiamat akan berlaku pada hari itu kecuali jin dan manusia. Ibnu Hibban. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu waktu apabila seorang Islam berdoa kepada Allah SWT bertepatan dengan waktu itu, maka doanya pasti akan diterima oleh Allah SWT. Waktu itu ialah selepas solat asar. Musnad Ahmad, Fathur Rabbani. Sayyidina Abu Musa Ash'ari radhiyallahu berkata bahawa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda tentang waktu mustajab pada hari Jumaat. Waktu itu bermula pada ketika imam duduk untuk melakukan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Muslim. Terdapat hadis-hadis lain yang lagi telah menentukan waktu penerimaan doa pada hari kiamat. Oleh itu, hendaklah mengambil berat untuk menambahkan doa dan ibadat sebanyak mungkin sepanjang hari Jumaat. Imam Nawawi. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.